Waktu mana kau perempuan haram pergi kubur? Sebab ada suami marah bini dia pergi kubur. Pula dah. Dengar baik-baik. Orang perempuan dia ada 3 hukum pergi kubur. Yang pertama harus. Yang kedua makruh. Yang ketiga haram. Dengar baik, pakar sampai mati. Bilakah harus orang perempuan pergi kubur? Ziarah kubur. Kubur apa? Kubur bini dia, kubur bini. Kubur laki dia, kubur mak dia, kubur adik-adik dia dan sebagainya, kubur kawan-kawan. Orang perempuan ziarah kubur harus. Faham? Harus. Apa yang harus? Perbuatan dia memilih untuk pergi ziarah kubur tu harus. Dia sampai kubur, dia wisalang, boleh pahala. Dia wisalang pada mayat pula, boleh pahala. Dia berdoa pula pada mak dia di kubur, boleh pula pahala. Dia ingat pula tentang hari akhirat sebab pergi kubur, boleh pula pahala. Harus tu memilih untuk keluar rumah nak pergi kubur, harus. Jelas? Itu ziarah kubur. Bila orang perempuan makruh pergi kubur atau mayat masa nak tanam, makruh. Faham tak? Ziarah bukan atau ziarah ada kubur dah dalam mayat tanam dah, tu ziarah harus. Atau ni ittiba'ul janazah, ikut jenazah. Hari nak tanam mak, hari nak tanam tok, hari nak tanam orang lain, dia ikut attack. Faham? Lepas awak tanam baru balik, makruh. Dah haram? Tidak haram. Dah apa mana makruh? Hak molek dah sogi. Dah kali gigi juga, dak dia kata haram dan tidak berdosa. Jelas? Dengar tak apa angguk memahami orang dak ingat pula. Ingat dah, sampai 50 tahun lagi pun kita boleh cerita. Itu baru panggil orang dengar. Contoh panjang latar mak tahun 2075. Awak tanya kita apa kau ukur apa atau jenazah kubur tak tanah. Oh, saya boleh jawab. Saya ingat dulu masjid Pasir Tinggi 50 tahun lepas tahun 2025. Hukumnya makruh. Itu cara dia. Ni dah ada adik kubur dah ingat dah. Lagi. Bila haram orang perempuan pergi kubur? Dia pergi ke kubur sama ada ikut jenazah ataupun ziarah dalam keadaan tidak menjaga adab-adab yang wajib seorang wanita di luar rumah. Faham? Contoh pakai pakaian yang menjolok mata. Ada pakaian jolok mata. Pakaian dia tu contohnya mendedahkan aurat, pakai kain kebaya belah nampak betis. Tok siap tengok betis dia tu macam kena jolok mata tok siap. Atau panggil menjolok mata. Faham lagi? Jadi mata jadi pino, macam orang jolok mata tu pakaian seksi atau pakaian ketat. Kita kena dah kali kubur. Dulu kami tak baca talqin. Kita ni jenis baca talqin tak pakai surat. Pakai hafal mulut dah. Dah baca semua ingat mulut kau. Faham lagi? Tak nak jadi nak gerah. Kubur mak dia mati, anak dara tukang ubur sikau kita. Biasanya lelaki belaka tak masuk ke perang. Anak dara si mati. Apa tikar lepas tanah dia apa tikar duduk tak dia pula dah la ilaha illallah. Body dia besar saya 44 tubuh baju 27 berketar-ketar tubik daging ni. Lagi jadi kita tengok ke dia bilang kalau tengok dosa tak tengok barang baik. Kita dah ingat aku talqin. Muncul jadi kejam mata rapat ingat juga oleh jawab bandu pohon. Tu kacau dah. Jadi tak jual harga masuk dia. Patut tak sogi lah masih orang tanah. Tak kalau nak pergi juga nak ambil buah makruh juga pakai kat molek. Tu tak. Jangan duduk dekat orang, duduk jauh. Ni tak pernah ni tengok kalau orang mati dia duduk depan. Biar kat jenazah. Tok guru nak masuk, ustaz nak mari, tok imam nak mari, dah lagi. Congok situ. Nak balik orang mayat hidup depan dinding.